So guys, korang ada bisnes online dan korang selalu send parcel dan semestinya korang akan print airway bill. Ini satu produk yang korang patut ada, iaitu thermal printer. Jadi semestinya kelebihan thermal printer ni tak perlu ada ink. Toner semua tak payah. Jadi antara kelebihan thermal printer ni, korang boleh connect either ke korang punya PC atau laptop pakai USB, ataupun korang nak guna smartphone pakai Bluetooth pun boleh. Jadi dalam kotak dia punya manual lah, dan ini korang boleh download dia punya app ataupun dia punya driver lah untuk korang punya PC ataupun laptop. Adapter printer pun ada bagi sekali extra paper. Okay, thermal paper ni. So ni dia punya printer dia memang saiz compact kecil. So ni saya guna dia punya app iaitu Flash Level Pro. Saya dah download. So firstly korang kena connect dulu daripada dia punya app. On printer ni kena press and hold dalam 3 second. Dia akan keluar macam ni lah. Search dekat dalam dia punya app dan connect. Okay. Dan juga kalau korang nak pakai template, semua ada kat sini. So sekarang ni kita dah boleh ready untuk print. Sebab saya tak ada airway bill, try lah ni. So dia akan jadi macam ni lah, sebab dia bukannya colour. Ui, lajunya. So ini hasilnya. So ni gambar asal, dan ini yang dia dah print out lah. Jadi dengan harga dia bawah RM200 lah. So kalau korang berkenan dapatkan thermal printer ni, boleh dapatkan sekarang.